Betul. Sebab dia kalau nak sebut gelisah jiwa meronta asmara, dia macam kena juga Dia sebenarnya. macam zaman lama kan. Betul. Asmara. Cik nampak aku betul kali ni, Cik. Okey, so maknanya kita tukar. Tajuk lagu dia tak boleh dah pakai asmara. Tak boleh. Gelontar. Gelontar pun boleh. Gelontar tu itu teruk dah. Gelontar tu belum ada lagi. Disambungkan. Kenapa? Meronta dengan gelora. Aduh, okey, by the way guys, kejap lagi kita game yang kita nak main. Okay. Macam biasa lah. Boleh. Dah 14 kali datang petang ni kan. Boleh. Kita nak ambil nombor siap-siap. Nak tahu apa kejap lagi di air radio nombor 1. Dino, Diana dan Tomo. Okey. Alam pula. Aduh. Memang timing bangun kau ke? Bukan betul pasal ni. Allahuakbar. Minta maaf. Okey. Tak apa. Kita maafkan. Sebab kita nak cabar dia satu benda, Cik. Ya. Di mana diorang kena teka warna baju selebriti ni. Dan kalau betul, kita mainkan 4 kali hari ni lagu Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Asmara. Okey, macam ni lah. Kalau nak main 4 kali, kena call orang yang layak selayak. Betul. Okey. Siapa? Kita call Jack lah. Jacqueline Victor. Victor. Okay. Alright. Sebelum kita call Jacqueline Victor, Okey. jom kita teka. Okey, kita teka. Okey, Nana. Tengok IG story dia dulu. Ada tak? Jangan. Tipu Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Senin. Saja tipu. Aku emerald green. Okey, perempuan memang dia. Detail. Spesifik. Yes, betul. Okey, saya tukar. Gloss black. Nak juga nama-nama dia. Kalau white apa? Pearl white. Okay, let's go. Kita je yang free. Hello, Mama. Ya. Mama kat mana tu? Kat rumah. Baru sampai di Johor. Oh, free ke hari ni? Boleh cakap. Apa cerita? Tak ada, nak tanya. Tak kahwin ke? Belum. Tak ada maknanya. Aku nak tanya kau. Kau kenapa bunyi macam ni? Aku loud speaker Loudspeaker. Betul. Sebab ada orang nak cakap kau. Jack, Tomo. congratulations hari tu. Thank you, Majlis Tomo. berjalan dengan sangat baik lah. Makanan pun sangat Boleh sedap. lah. Sedap. Sangat sedap. Yeay. Sekarang kat mana? Kat rumah lah. Rumah. Kat Baru rumah. balik Johor dalam pukul 3. I see. Awak nak pergi kelas, beli barang rumah sekejap, baru masuk balik. Okay. Apa cerita? Tak, kita plan Nak ni bawa kan GV baru ni nak start. So, betul. Nana ada plan lah. Macam mana? Cuba cerita Nana, dia punya tak, plan. babe, aku nak masuk. Aku dengan Tomok nak masuk. Sebab aku dah menang hari tu. So aku dengan Tomok tak menang lagi. So aku nak masuk yang this year. So aku nak jadikan kau sebagai mentor aku, boleh tak? You babe, macam mana aku nak mentor kau? Aku tak pandai. Sekejap, diorang bagi ke? Bagi. Diorang yang call. Yang suruh kau jadi kita orang punya ni coach. Oh korang, untuk jadi aku tak faham. Sorry, macam mana ni? Sekarang kau jadi apa? Coach? Panjang pula cerita dia. Okay. Babe, ada satu soalan nak tanya kau. Ya. Kau pakai baju warna apa hari ni? Sekarang 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 dia colour-colour sikit. Hitam ada bunga-bunga sikit. Hitam ada bunga-bunga sikit. Hitam Bunga hitam kita menang. Bunga apa bunga? Tak payahlah, babe. Okay, the core color is black. Core colour is black dengan Yes. black jeans. Yes. Black dengan Black jeans dengan black baju macam tunic lah. Dia, aku kan sopan. Wow. So maknanya siapa yang betul? Jack, kita kat era ni sekarang. Oh, tak baik buat sedih kat kita. Tapi apapun, ini kesempatan kita nak cakap congratulations Kak Jack sebab Thank you. untuk wedding hari tu. Betul. Ya. Calling tau nanti. Ingatkan Nanti, babe. betul kau nak masuk. Sorry tau, Jack kacau. Sorry tau. Mama. Dah. Masuk GV balik sebab Tomok kata dia tak pernah menang GV lagi. Tu nak masuk dengan Nana. Biasa Duet. kalau bagi kan. Aduh, Kak Jack, thank you so much. Thank you, Jack. Bye. Okay, so memandangkan yang menang Haziq, tak boleh lah main 4 kali. Kita tambah lah 6 kali lah. Kenapa? Kan? Kita bagi 2 4
6 kali. 6 kali. 6 kali. Kalau dia boleh ada satu lagi game. Banyak betul. Ada satu lagi game. Kita tak puas hati lah. Takkan dua orang dua-dua salah je. Okay, Aisyah, ni lah. Lepas kita cerita pasal music video yang bernilai 100,000, kejap lagi di era radio nombor 1. Gelisah jiwa, meronta gelora. Lah Asmara. Asmara. Gelisah di jiwa, meronta asmara. Tapi rasanya lagu ni memang dibuat untuk susah kau nak sebut dia tajuk je. Yelah, kenapa tak panjangkan lagi? Gelisah jiwa, meronta asmara kau tenangkan mata. Panjang Sebenarnya dah panjang lah tu. panjang dah. Betul. Pemilihan title ni siapa punya idea sebenarnya? Okey, Nana. Macam mana? Dia daripada tadi paskan kat Nana je tau. Nana bagi dia. Sebenarnya ini perbincangan kami berdua lah. Sebenarnya yang bagi title ni kita ada dalam lirik lagu tu. Dan kita tengok macam catchy lah. Gelisah jiwa meronta asmara. Betul. Punya apa ni, tajuk asal dia janji kita. Lah itu je. Itu je. Tapi bila kita dah rekod tu apa semua, kita nampak ini lirik dia macam kena pula kan dengan ni kan. So kita rasa macam kita bawa lah. Janji kita pun pernah ada lagu Spin Lagu tu. lain. Betul. Kan? Jadi kita bagi orang susah sikit nak sebut lah. Gelisah jiwa meronta asmara. Asmara. Cuba sebut Gelisah jiwa meronta asmara. Tapi lagu ni sebenarnya boleh tak cerita juga siapa yang tulis dan Okey. arrangement. Lagu ni daripada sekejap Dia study. Tadi. Budak master macam tu lah. Kita ada detail. Detail. lah. Buku scrap kan? Betul. Buku scrap. Betul. Okey, lagu daripada Sang Hitam, Didi, saya dan juga Nana. Lirik daripada Sang Hitam, Didi, Smack, saya dan juga Nana. Terlibatlah dalam Yang penciptaan terlibat lagu. ramai lagi lah kan yang terlibat dari segi dia punya muziknya, dari segi mixing master, ramai lah. Ramai. Okey. Soalan ramai sebenarnya yang tanya kita soalan. Yang 20 orang tu adalah Haziq Husni. 20 orang. Okey. Ada orang yang 10 bertanya. 100,000 guna duit siapa untuk music video? 100,000. Okey, dia sebenarnya lebih sebenarnya. Okay. Bajet sebenar Okey, je tu. bajet Bajet sebenar. sebenar untuk music video yang di-shoot di Tanjung Karang, Skincan ni. Okey, bajet sebenar saya rasa kalau bajet ni biar orang perempuan lah yang bincang. Awak membebankan saya. Okay, bajet tu Tak adalah sampai 100. tak adalah. Sabar lah. Anas tipu lah. tu. Manager kita tipu. Saja nak macam Dia nak, budak wall climbing. Memang kita mampu milik kita punya music video ni memang yang buat pun kekawai. Free. Hadis Omar yang buat. Hadis Omar. Memang sentiasa direct kita orang punya music Maknanya video. dia ada vibe drama lah. Ya, saya. Adakah ni untuk OST juga? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada lah tu. so Ada tu. kita Tak dia orang suka. punya cerita. Boleh jadi. Boleh Macam jadi, dia orang boleh pun jadi. tak tahu juga sebenarnya. Ya ke tak? Sebab lagu baru keluar 2 hari. So kita macam Tak tahu apa lagi. tak tahu apa cerita lagi lah kan. Tapi untuk kami sendiri kita mengharapkan lah kalau ada OST apa benda tu boleh bagi lagi hype. Yelah, Betul, boleh betul. naik lagi lagu ni. Tapi kalau Betul. tengok dalam video klip ni ada juga cameo daripada pelakon-pelakon juga. Ya, Betul. Kan? Antaranya ada Yusof Barin tadi. Subarin. Betul. Pakai baju nikah. So sebenarnya kalau korang nak tahu kenapa dia pakai baju nikah, kena tengok music video sebelum lagu ni. Oh, dia kan dia sambungan bersambung. tadi je. Ini Cakap. bukan, ini couple. Oh, dia Sambungan. bersambung je nak. Bersambung. Okey, dan scene last tu apa maksud dia? Kita akan reveal untuk lagu seterusnya nanti. Ya. Betul tak? Aku pun ya juga. Dan korang boleh tengok dekat YouTube sebenarnya dah dapat 86k views dalam masa 2 hari. Wow. Tapi komen Congratulations. tu 1,700 tu. 1,700 komen. Banyaknya. Macam tu. Okey, jom kita baca komen. Boleh. Okey, jom kita baca komen-komen. Oh, ada. Esok petang Nana dan Tomo ada dekat Era. Jangan lupa tengok. Ini semalam, Jangan ni lupa semalam. Oh, okey, faham. Ni semalam. Okey. Okey. Asmiza Tarmizi kata, sedihnya memang dua insan tak ditakdirkan untuk bersama ya. Sampai hati lelaki tu dah langgar orang siap boleh drift lagi. Ni memang kena buat drama maknanya. Dan menjadilah lakonan tu. Jadilah menggeramkan orang, menggeramkan dia. Ya, dan orang rindu sebenarnya zaman-zaman era 90-an kan sebenarnya. Betul. Okey, ni. Satu lagi. Ni. Terbukti Tomo adalah pasangan duet Nana yang terbaik selepas Aci. Harap mereka terus berkolaborasi untuk karya-karya yang InsyaAllah. Adakah betul? Adakah betul yang macam memang lepas ni akan banyak lagi lagu Duet. Nana dan Tomo? Okey, untuk saya terbuka kan. Senang bekerjasama dengan Siti Nordiana. Tak ada orang kata macam
banyak masalah. Semua okey, kita ngam, kita pun dah kenal lama. Jadi untuk kerjasama dengan dia untuk masa yang akan datang, saya sangat terbuka lah. Saya tak pasti Nana macam mana. Sekali jawapan Nana lain. Ini Nana lah, ini yang last. Saya dah penat. Ini yang last lah. Nana pun sama. Nana juga bersedia untuk kolaborasi dengan Tomok kalau peminat-peminat semua suka. Sebab kita memang tak ada masalah dan boleh bertukar pendapat. Betul. Tomok pun dia orangnya sangat give and take lah. Ya, betul. Walaupun video ni puncanya dia. Apa cerita punca tu? Ending tu jadi macam tu sebab dia tau. Luahkan kat kami. Memang ending tu sepatutnya bukan macam tu. Sebab dia. Kejap lagi kita spill je. Tapi kan Tomok dah complete. Okay, complete. Dia dah ada band. Okay. Solo dah ada. Betul. Partner duet pun dah ada. Apa lagi yang tak ada? Masuk nasyid je tinggal. Nasyid Okey, boleh. Dah ada. Dah pernah bersama dengan Hijaz. Oh ya, itu collab. Ini masuk terus. Masuk terus. Okey, kejap lagi kita nak cerita pasal Tomok Punca di era Radio Nombor 1. Jiwa Meronta Asmara. Yes. Tapi kita ada satu game yang kita nak main. Game ni memang game yang sangat interesting. Game yang menarik. Game Tomok Punca. Tak, jangan risau. Siapa tak tahu ni game apa sebenarnya? Dia game macam mana? Okey. Daripada keluar pintu, kita asyik dengar Tomok lah Punca. So kita buat satu game untuk reveal dekat pendengar-pendengar era. Apa Tomok Punca sebenarnya? Okey. Aku risau, aku masuk ke dalam game ni. Kau pun masuk juga. Buat je lah. Kita berempat ke bertiga? Sebenarnya lebih banyak kepada Siti Nurdiana je. Okey, bagi Nana lah. Okey, Tomok, kita akan cakap Tomok Punca. Oh, gitu. Nana akan cakap apa benda. Okey. Reveal je apa benda pun. Reveal Tak, Tomok sekarang macam tak bernafas. Tapi kita ni lah, kita boleh lawan dengan Nana Punca. Apa yang Tomok nak cakap Nana Punca boleh cakap. Roasting game kiranya. Roasting game. Okey, boleh. 3 kali, 3. Tiga. Kita mulakan dengan Tomok Punca. Okey, Tomok Punca. Punca ending dia jadi sad ending. Sepatutnya happy ending lah. Sebab lagu dah sweet kan. Lagu macam comel-comel. Apa yang dia buat sampai dia jadi punca? Dia nak scene yang dia mati kena langgar tu. Oh, sepatutnya dia tak mati. Sepatutnya tak. Ya. Itu bukan kerja director ke kalau nak buat benda? Dia pun masuk campur. Dia pun nak jadi director juga. Sebab tu dia punca. Okey. Nana Punca. Okey, Nana Punca view kita punya lagu ni naik dengan mendadak lah. Positif. Nampak? Positif. Kita positif. Lawan dengan kebaikan. Nampak? Kita nampak benda yang baik-baik je. Dia dah salah. Dia memang macam tu. Ada lagi Punca jahat dia ni. Ada lagi. Apa Punca? Tomok Punca yang shoot sehari tu. Okey. Tomok Punca kita orang shoot sehari je. Patutnya? Patutnya 2 hari lah. Banyak scene tak dapat ambil tau. Macam mana dia potongkan tu? Dia bajet lari. Bukan sebab dia terlalu banyak job. Esoknya ada job lain pula. So dia short lah 1 hari je. Dia kejar masa lah. Tomok official memang busy lah. Daripada pagi pukul 5 pagi. Betul. Sampai 5 pagi esoknya. 24 jam shoot. Sebab Tomok Punca. Nana Punca. Negatif je. Manager dah keluar sebab manager takut dengan pergaduhan ini. Nana Punca, saya duduk syuting dalam orang kata tengah panas dalam, yalah kepala dah botak. Kepala botak. Duduk kat tengah panas, dia punya punca. Dekat tengah sawah tau. Tengah sawah panas terik. Kepala yalah. So direct lah cahaya. Direct lah cahaya tu, matahari tu. Memang nampak dalam video klip ni memang berkilat. Ada satu scene tu aku tengok tiba-tiba ada bersinar. Betul. Dia punca. Dia punca. Nana Punca Nana Punca. Okey, last. Tomok Punca. Lagu ni jadi sedap. Akhirnya ada yang positif tu. Adalah satu. At least lah. Ada lagi? Tak ada, habis dah kot. Habis dah. Tak baik, Nana 3 lagi satu. Okay, satu lagi. Nana Punca. Nana Punca. Apa Tengok.
Tak apalah, kita Terlalu bagi kat Nana lah. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Sebab apa? Sebab lagu ni dia bukan shoot dalam tempat. Betul. Ada banyak tempat yang ada. Pagi sampai malam 24 jam. 24 jam. Betul. So rugilah kalau korang tak tengok music video ni. Betul. Betul. Dan juga Demam sampai rugilah kalau demam korang lah. tak request kat Yes, Era. yes. Itu yang penting. Kalau nak guna short form pun tak apa. GJMA. MA. Yes. Hai, DJ Era boleh tak nak dengar lagu GJMA? Orang sebut je. Nak dengar lagu Gejima? Gejima. Wah, macam lagu Korea. Macam Korea? Gejima. Gejima? Kan? Masalahnya kita Gelisah orang, jiwa kita Gejima. orang takut korang lupa. Gejima ni apa Takkan dah lupa. hari ni. Takkan lupa. Korang Ni. macam tu. Gigi ada rekod. Gigi. So Selalu Gigi. kita post ni. So kita bagi tahu orang nak request kat Era minta Gejima. 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 Okeylah, Siti Nurhaliza Tomok mungkin ada ucapan untuk peminat-peminat kan. Okay. Tomokians. Yes. Dengan juga Siti Nurhaliza Nurhaliza FC. Okey, untuk saya nak ucapkan terima kasih kepada Haziq dan juga Syasha Tak ada atas apalah, jemputan Cik untuk kami berdua. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang menyokong kami selama ini. Jangan lupa dengarkan Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Dah terbiasa. Kita lock yang tu. Dah terbiasa. Jangan lupa untuk request di Era. Gejima. 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 Sama juga dengan Kak Nana. Terima kasih pada Era. Dan terima kasih pada fan-fan kita orang yang hari-hari dinner date sama-sama. Betul. Siti Nurhaliza FC dengan Tomokians. Betul. Malam ni pun ada. Malam ni diorang date macam tengok sama-sama. Betul. Tengok sama-sama. Komen. Bestnya. Dia sangat sporting lah. Best So lah. malam ni akan sampai 2,000 ni. Lebih. 2 juta malam ni. 2 juta. 2 juta 2 juta malam ni. So guys, tambahkan views lagi. Tambahkan lagi komen dekat situ. Minta lagi lagu-lagu best daripada Tomok dan juga Siti Nurhaliza. Yes, Gejima, especially Gejima, kalau korang Gejima. rindu sebenarnya era 90-an, korang memang kena tengok. Okay, anyway, thank you so much lagi sekali Siti Terima Nurhaliza kasih. dan Tomok. Thank you. Yeah. Gejima. 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 Era radio nombor 1. Paling Gejima.